Hello guys, saya Awuk Dew. So welcome back to my new YouTube channel Awuk Dew on Wheels guys. So ini merupakan konten yang awak boleh katakan konten yang pertama, mungkin untuk konten yang terakhir untuk saya. Sebenarnya saya rasa konten ni saya tak perlu buat kot, tapi saya nak share dengan korang lah. Sebenarnya yang untuk konten kali ni saya tak dirancang pun untuk nak buat. Dan selepas tu saya nak share dengan korang lah momen-momen hari terakhir saya bersama dengan YouTube channel saya yang sebelum ni. Okay. So yang mana yang baru datang ke channel baru ni merupakan channel baru saya. So terima kasih yang sudi join apa benda semua. So channel saya yang terbaru ni dia sama macam konten saya yang sebelum ni, yang akan menjadi sejarah tak lama lagi. Dalam besok mungkin channel saya lama bakal kena ban dan hilang selama-lamanya. So konten channel yang baru Awuk Dew on Wheels ni merupakan konten yang menceritakan kisah saya, dan mungkin saya akan buat throwback, a little throwback dekat konten ni, tapi dekat channel ni. Dan mungkin dalam masa yang sama, bukan mungkin lah, dalam masa yang sama saya akan share lah apa yang saya dah modify pada kereta saya. Dan sebenarnya setiap apa yang saya dah modify dekat kereta saya tu semua saya konten kan, dan saya telah share di channel saya sebelum ni. Tapi sebabkan channel saya yang sebelum ni bakal hilang, so saya rasa saya nak share lah dengan korang kejap lagi ni. Dan selepas tu saya minta maaf lah berterabur sebab saya pun macam kaku tau. Sebab ni channel baru, jadinya saya nak cuba untuk buat kelainan sedikit, tak banyak, tapi walau macam mana pun saya cuba nak jadi diri saya yang sendiri. So juga konten untuk channel ni macam vlog, mungkin apa yang saya buat, apa yang saya modify kereta adik dan juga abang. So saya ada 3 orang adik-beradik, saya nombor 2, semua lelaki. So saya pengguna Pro 2 My VG3, abang saya pengguna Pro 2 Beza GR, dan juga adik saya pengguna Pro 2 Axia. So actually kereta kami ni dah dikontenkan dekat channel Awuk sebelum ni, tapi dekat konten ataupun channel yang baru ni mungkin saya akan share apa benda yang kita dah modified. Tapi saya ikut turutan lah, saya tak nak orang kata dalam satu konten buat semua. Sebab style saya daripada dulu sampai sekarang memang saya tak suka campur-campur, sebab nanti I know you guys akan berterabur apa benda semua. So macam dulu kalau saya post konten baru dekat channel lama ni, saya akan post dekat YouTube saja. Macam sekarang ni, okay, saya akan post di Facebook page saya, korang boleh follow Awuk Dew. Semua social media saya masih kekalkan nama juga Awuk Dew lah. Okay, jangan lupa follow, share, like dan sebagainya. Saya doakan korang semoga dimurahkan rezeki guys. Okay. So untuk konten kali ni, saya tak tahu saya nak buat intro saya macam mana. Saya tak nak guna lagu langsung lah untuk permulaan konten ni dan konten-konten lepas ni. Dan saya nak share dengan korang lah macam mana channel saya sebelum ni boleh kena ban. So ini bukan konten macam how to solve macam mana apa benda bla bla bla. Saya beritahu awal lah, sebab memang channel saya ni dah tak dapat nak selamatkan. So ini mungkin konten yang terakhir untuk saya tunjukkan secara live lah. Maknanya yang ni lah, saya tak ada screenshot ke apa benda ke. Mungkin kalau konten-konten lepas ni, kalau viewer tanya ke apa benda ke, saya tak dapat nak tunjuk secara macam sekarang ni. Okay, so saya rasa tanpa buang masa, let's go guys. Alright, stay tune. Okay guys, so saya flip kamera, saya berada di belakang kamera lah. Okay, so sekarang ni, ini adalah channel saya yang sebelum ni lah. So diberi nama, saya zoom in, ni dia Awuk Dew. So subscribers untuk channel lama saya alhamdulillah dah 37.8k dan video ada 734. Right. So channel ni saya bangunkan sendiri, okay, dengan pelbagai
cara, saya punya style tersendiri. Dan saya dulu pun pernah berkolaborasi dengan ramai jugalah dalam konten ataupun channel saya yang lama ni. Okey. So dekat channel saya yang lama ni lah orang alhamdulillah nama saya Audio dikenali. So semua dekat channel yang ni, so ada 700 video, saya tak boleh nak go through one by one. So korang bayangkan channel ni dah 37.8 ribu 37.8k subscribers akan hilang dalam besok. Okey. So malam ni, sekarang ni sebenarnya bulan Ramadan guys, 2026. Okey. Dan saya go through, saya laju je lah. Okey. Saya pun tahu, saya ingat channel baru, saya tak nak lambat. Okey. So okey, macam mana saya boleh dapat tangkap yang channel saya ni boleh kena ban? Saya boleh je masuk macam biasa. Ni memang saya sendiri boleh ni, saya boleh delete, saya boleh apa semua. Okey, pada mulanya saya nak upload video baru tau. Okey, saya nak upload video baru. Bila saya upload video baru, video tu disekat. Dia disekat, kalau ada gambar saya letak. So, disekat. Dia macam, dia kata macam strike, macam warning macam tu lah, apa benda semua. Okey, saya macam pelik. Saya post video yang lain juga. Pun dah 2 kali sekat video tu. Saya macam pelik. So, saya macam pelik, saya pergi ke YouTube Studio. Okey, setiap orang kata YouTuber, YouTube Studio ni wajib ada wajib ada. Lepas tu saya pelik, saya tengok dekat sini. Okey, sini channel violation. Okey. Sorry lah, saya punya English tak berapa nak ni sangat. Active copyright strike. Okey, kita tekan. Dekat sini dia ada tulis yang your YouTube channel will be removed on 1 March. Maknanya besok hari lah. Hari ni 27, 28. Sebab bulan 2 ni sampai 28. Tapi kira besok saya dah busy ada kerja. So jadinya hari ni, malam ni je saya sempat. Ni malam guys sekarang ni. Okay. So dia bagi tahu ada 4 copyright strikes. Selepas tu kalau dekat sini, kalau kita tengok ada 4 video. 1, 2, 3, 4 video. Dan saya kena orang kata copyright sebabkan saya menggunakan lagu yang copyright. Tapi sebenarnya dekat sini saya nak share dengan korang, lagu ni sebenarnya adalah lagu no copyright dan saya download secara sah. So jadinya sekarang ni lagu-lagu yang saya ambil dekat website ni rupanya dia untuk video yang no commercial video. Macam saya ni commercial video. Saya pun tak sangka juga rupanya saya ni kira commercial video sebabkan saya punya channel ni konten yang menjana income lah, menghasilkan duit. Jadinya orang kata pihak daripada website tersebut memberi warning sebanyak 4 kali. Okey, kalau kita tengok kat sini 16 Februari saya kena, tapi saya tak perasan. Lepas tu boleh katakan ni masa awal Ramadan saya rasa kot. Lepas tu 21, 22, 24. Saya kena secara straight macam setengah orang dia kena by jarak dia jauh macam saya bulan 2 guys. Saya kena 44 ni. Saya pun tak perasan sebab saya jarang buka YouTube Studio. Ni saya ajar, kalau boleh kena rajin-rajin buka lah YouTube Studio ni kan. Okay, so saya ambil satu contoh macam ni. Okay. So apa kita boleh buat, macam saya dah delete, itu silap saya. So tapi tak ada masalah. So kita tekan select action. So ada 2 submit ni buat macam kita submit untuk detail apa semua. Dan ini email pihak website no copyright lagu yang saya ambil tu. Saya dah berbincang apa benda semua. Dan saya pendekkan cerita, saya perlu bayar sejumlah yang besar. Okey, sejumlah yang besar untuk saya selamatkan YouTube channel saya ni. So jadinya saya fikir, setelah saya berfikir secara, saya tanya ramai guys, bukan saya apa orang kata seorang je saya bertanya. Saya bertanya ramai orang saya tanya. Saya tanya ramai, terlalu ramai. Dan saya pun telah buat live apa benda semua. Setelah, sorry bunyi mercun ni. Dia orang sekarang tengah puasa. So jadi biasalah orang main bunga api. So jadinya sekarang ni channel ni
Okay, saya flip kamera balik sebab saya pun tak nak go through panjang sangat. So, channel ni akan hilang lah dalam 1 Mac 2026. So, saya di sini saya nak ucap terima kasih kepada supporter saya, okay, followers yang mana yang tak putus-putus support saya. Saya memang saya hargai sangat. Saya tahu kenapa awak tak nak bayar benda ni, kenapa awak tak nak bayar, kenapa tak tu, kenapa tak ni. Saya faham benda tu. Dan saya pun telah berbincang, okay, dengan nak keluarkan sejumlah yang besar, tak sikit sebenarnya, besar tau jumlah dia tu, melibatkan ribu ringgit Malaysia. So jadinya saya fikir lah. Saya fikir saya nak buat satu channel yang baru yang saya dah beritahu lah, Audio on Wheels tu. Dan channel ni saya rasa saya tak boleh nak buat apa sebab saya hanya berbaki 1 hari saja. Itu pun besok dah last, besok pun kira saya ada urusan kerja guys. So saya tak boleh, saya tahu benda ni akan ada yang kata why, kenapa kau tak ni ke saja. Benda ni bukan saja guys, aku bukanlah kata aku memang saja nak acah-acah sebab nak buat konten baru. Tak ada guys. Orang gila je akan buat macam tu. Sebab bagi aku ramai kot tu 37, sedangkan 38,000 subscribers. Bukan senang tau nak capai tu. Lepas tu macam video-video sebelum ni, okay, yang aku buat konten kat channel lama tu, yang sponsorship, saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak dapat nak buat apa. Okay, mungkin insyaAllah saya gantilah dengan channel baru ni. Saya akan review kereta saya dan mungkin setiap satu persatu saya akan cerita. Dan mungkin dekat situlah saya akan share apa benda barang kau nak buat kat mana, apa benda semua. Dan InsyaAllah saya cuba yang terbaik. Saya harap korang boleh support saya sekali lagi. Dan saya pun tak nak mengulangi kesilapan yang saya banyak lakukan di channel lama. Sebenarnya bukan ni saja. Sebelum ni pun saya ada kena warning macam-macam. Saya lagi teruk lagi guys. Tapi orang kata benda ni pengalaman mengajar kita lah. Macam ni saya belajar sendiri. Saya tak belajar daripada siapa-siapa. Dan saya pun tak perasan, mungkin sebab saya sibuk dengan kerja sampai ke YouTube saya tak perasan yang sebenarnya saya dah kena strike copyright, ataupun kena ada copyright lah. So mungkin ini yang terakhir. Okay, saya pun tak nak panjang-panjang. Okay, sebab kalau audio channel yang dulu ni panjang. Saya kalau boleh channel yang baru saya nak pendek-pendek guys. Saya tahu orang akan boring kan nak tengok panjang-panjang kan. Kalau boleh straight to the point je. So saya kalau ikutkan, saya tak nak lah sampai nak nangis apa. Tapi saya dah puas nangis guys. Saya sebenarnya sehari tak tidur ni. Sehari tak tidur tau memikirkan ni. Dapat berita ni semalam. Lepas tu saya tak tahu macam mana. Saya minta maaf. Thank you so much yang mana support. Selamat tinggal lah. Thank you guys. Audio bakal comeback. Saya takkan terkubur macam tu je dengan benda yang remeh macam ni. Teruskan support. Mantap termantap guys. Assalamualaikum. Ciao.